Pilihan charger ni memang sangat penting. Sebab korang pun boleh spend 100, 200, 300 ringgit pun bila charge telefon tak dapat fast charging. Lagi untuk 3 brand ni, Oppo, OnePlus, Realme. Sebab korang perlu tahu bila nak dapatkan fast charging, ketiga-tiga benda ni mesti nak kena ada. First, korang punya charger set, kepala charger, wire dan juga telefon nak kena support fast charging. Sebab salah satu sahaja tak ada, memang korang tidak akan dapat fast charging. Dan untuk case 3 brand ni, dia bukan setakat nak kena ada satu set, dia nak kena ada teknologi dia sendiri, iaitu Super VOC ataupun VOOC. Dekat sini kita ada pelbagai charger dan juga telefon Oppo. Kalau kita guna charger yang biasa, contoh macam gini, okay, korang boleh nampak kita tidak akan dapat fast charging lah. Okay, dia tak akan tulis Super VOC dekat sini. Tetapi kalau kita guna MacDudu punya charger yang ini, korang pun boleh nampak dekat sini, dia akan dapat Super VOC. So maksudnya dia akan dapat fast charging lah. Korang boleh nampak dekat situ. So kepada semua pengguna Oppo, OnePlus, Realme, yang ini memang 33 watt sahajalah. Tapi kalau korang nak fast charging yang support untuk telefon korang, boleh check out MacDudu ni dekat beg kuning ataupun kita punya showcase lah. So kalau korang nak tahu apa-apa yang lain, korang pun boleh komen dan jangan lupa like, share, follow. Oh yeah.